Murah, paling murah dekat KL. Korang kalau jalan area Masjid India ni kan, ada satu pot hidden gems makan yang sedap and murah kat food court semua house ni. Pergi je dekat level B2, lepas tu korang cari kedai nama Dua Budak Dapur ni ha. Tengok ni, kita orang baru je sampai tapi customer dia non-stop tau. Sentiasa ada je orang kat kedai ni. Kak, Ya, kat sini best seller apa? yang best seller dekat sini ada set RM10 dekat atas kak. Ada nasi atuk, spaghetti batu mi, itu best seller. So kalau nak tambah just cedok je, cedok. Kalau nak tambah akak boleh cedok sendiri. Semua ada harga. Akak tinggal ikut harga je. Lepas tu kalau akak nak ambil ala carte pun boleh cedok-cedok sendiri. Oh, murah kat sini. Murah, paling murah dekat KL. Yang aku order ni spaghetti berbola daging. Tengoklah portion dia bagi ni, melambat weh. Lepas tu kalau nak tambah, korang cedok je mana-mana makanan yang ada ni. Harga dia dah tunjuk dah, so cedok je lah apa yang korang nak. Ada potato salad, sausage, nugget, tempura fish fillet. Banyak lagi lah yang korang boleh cedok. So ni lah hasil kita orang cedok. Dengan harga dan portion yang dapat ni, memang confirm makin kenyang and berbaloi sangat, okay? Jadi korang boleh save and share video ni kalau nak try nanti tau.